Ada sebuah cerita mengenai sebuah kerajaan yang mengadakan pertandingan siapa yang paling berani di antara rakyat kerajaan tersebut. Raja tersebut telah mengumumkan kepada siapa sahaja bakal pemenang, maka raja akan menunaikan apa sahaja kemahuan pemenang tersebut. Tiba hari yang dinanti, hari pertandingan. Di tepi tebing sungai yang beralun deras, berduyun-duyun rakyat berhimpun. Wajah-wajah penuh harapan dan debaran. Mereka datang bukan sekadar melihat, tetapi menyaksikan keberanian yang bakal terpahat dalam ingatan. Siapakah yang akan bangkit, menyahut cabaran, dan berenang menyeberangi sungai yang mencabar itu? Sorakan bergema, mata saling berpandangan, seolah-olah berkata, adakah engkau yang akan melakar sejarah hari ini? Awak sedang cari kerja? Saya dengar ada peluang kerja. Ambil nyawa, sampai ambil nyawa. Kamu sungguh berani. Sekarang cakap, apa yang kamu mahu, betul pasti akan tunaikan. Sekarang cakaplah apa yang kamu mahu. Saya mahu tahu siapalah yang tolak saya tadi. Lahaba betul siapa yang tolak tadi. Dengarnya sehingga hari ini, siapakah gerangan beliau yang menolak beliau yang entah malang entah untung, kekal menjadi misteri sehinggalah hari ini. Itulah ceritanya.